Okay, hari ni aku datang buat inspection kat Seri Baduri di Perdana. Dia macam kalau korang tengah consider nak beli rumah, antara step yang penting korang boleh review buat inspection betul-betul sebelum sign apa ataupun sebelum booking. Seri Baduri ni antara kawasan yang ada perputaran stabil. Tapi macam biasalah, setiap unit berbeza. Sebab tu aku inspect satu-satu dari dinding, ceiling, lantai sampai ke air. Even aku check bahagian ceiling, kadang ada kesan leaking yang pemilik pun tak perasan. Nampak macam minor, tapi kalau tak repair, boleh jadi masalah besar. Kat dapur, aku akan tengok bahagian kabinet, pipe dan tile. Ada juga unit yang baru renovate, tapi kita kena tanya, adakah kerja tu ikut spek atau asal siap je? Selalunya aku akan ambil gambar dan video untuk simpan sebagai rujukan. Kalau pembeli nak tahu, aku boleh tunjuk terus kondisi sebenar. Kira transparent. Selain fizikal rumah, aku juga akan check pintu, kunci, sliding door, semua tu. Bunyi remeh kan? Tapi nanti bila pembeli komplain, baru teringat kenapa tak check dulu. Untuk wiring dan air, kalau tak ada akses penuh, at least aku test plug point dan pil air. Yang penting, kita kena pastikan basic utility semua okey. Bagi aku, inspection ni bukan nak cari salah, tapi nak pastikan pembeli tahu apa yang dia beli. Bila kita tahu keadaan rumah sebenar, barulah kita boleh buat keputusan yang yakin. Okay, jadi kalau korang nak jual rumah tapi tak pasti nak start kat mana, boleh contact aku. So aku boleh bantu buat inspection dan jual tu.